Assalamualaikum geng. Hari ni tak ada nak buat intro naik boat apa dah. Sebab tempat kalau mai kali kedua ni malas nak buat intro naik boat apa semua. Aku terus sampai naik atas ni terus lah. Hari ni aku repeat lagi geng. Repeat lagi duduk kat JT Patah. JT lama, JT Blubang. JT penjara lama. Kami hari ni 1, 2, 3, 4, hari ni 5 orang mai. So hari ni aku berada di JT lama lagi. Ada Chang kot no, untuk strike ikan. Okay. Lagi aku set up apa lu. Lanjut kemudian lah no. Macam biasa ayak dia suruh lagi ni. Hari ni mereka cerita kalau ayak pasang lah, ayak berjalan sini okey. Hari tu kami main ayak mati pasang awal pagi. So hari ni dia surut pagi. Sekejap dia nak pasang pula. Tak tahu insya-Allah no. Agak kasar. Okey. Yang mana baru sampai, terima kasih. Yang mana sudi menonton, yang baru sampai, subscribe, like dan komen dan share. Yang mana dah subscribe, terima kasih banyak. Aku ucapkan semoga hampa dimurahkan rezeki. Dan terima kasih berkongsi pengalaman mancing hampa dengan aku. Lanjut kemudian. Hari ni aku pakai 3 rod. Biasalah aku 2 rod ni UL 1 River Hunter. Beli kat Encik Naim, kedai Encik Naim Japan Tackle. Yang ni medium light. Rod apa dah, Pro Rampage apa entahlah. Aku tak ada sponsor, so aku sebut ini je lah. Kalau ada syarikat nak sponsor jadi Pro Star, dia aduk-adukan. Yang tu satu lagi kan. Satu lagi tu aku nak bodoh hidup. So ini aku nak pacok khas sini dulu lah semua no. Dan besok peti aku ni akan jadi rod holder. Macam tu lah. Peti aku ni dia akan jadi rod holder ya. Letak sini. Jom naik tukar Kelantan dah strike dulu. Awal geng. Oh, mantap lah. Makan dah hidup. Dah mati? Dah mati. Ada lagi. Ringan pula. Dia game aku macam tu lah. Ada. Lesem pertama. Lama kelemah. Risau pula aku. Tunggu duduk depan ni nak buka sikit. Lama besar. Oi, say hello. Challenge tak mau makan. Boleh lah. Tak. Ya, saya tadi juga. Pada dia. Dah. Dah. Lama sesi ni kita kutip dengan kira apa. Kira jadi tinggi orang tu. Kira no. Ikan kapal. Goreng. Ui. Tak tahu lah. Ui, kasar ni. Ui. Apa ni? Buat pergi mana dah? Kasar.
Dingin bos. Tor. Dingin ni. Udah bangun. Ya. Ya kat dah aja. Takut tali. Alhamdulillah. Kat ikan tu bang, kat ikan. Alhamdulillah. Aduh, aku duk minta ni. Padu, wah padu. Minta sendok baru naik tu. Dah baru. Alhamdulillah. Rezeki dia lah apa tengok. Sat je ah, tak buka tali. Tak lah. Nak rambut ada. Ni jom, Pak. Alhamdulillah, syukur. Kenapa? Kapai. Lampau. Tak. Kau buat main bola poket tak kira ikan apa tau. Oh Allah. Durigo. Duri, Haji Diri selamat hari. Hai, fobia aku dengan duri ni. Strike. Aduh, cebek tak tu hello. Oi, dah GoPro masuk hello ke. Gambar. Ya, kapal. Ni lembu. Tarik lembu. Aduh, nasib baik kamera tak jatuh. Double stand. Kamera nak jatuh hello ni. Duk sentap je pasal. Hujat. Tekan dia terpelui ke bawah. Jatuh macam tu. Bahaya. Dan talang ataupun sandangin ataupun GT makan pelampung. Senangin. Jadi Zoni masih menantikan strike. Kau tunggu kan. Lagi ikan besar lah dia lah. Ni cari lesen ni. Lampat. Trek ketam. Ish. Ketam bunga pula tu. Oh, memang kita strike ketam kan. Ini memang mahal ni. Strek macam lah. Mengai ketam tu. Dia makan tau. Memang makan. Banyak sini kan. Ya. Oh, Fani boleh bawa jaring tu. Tu lah tak bawa apa tu jaring Apollo. Pernah bawa jaring tu dapat kan? Ha? Banyak ekor? Boleh lah. Berapa ekor? 5 ekor lah? Ketam gila. Sampah kau ikan. Ada. Gegak kepala ni. Duri lah. Duri pun strike tak apa. Ni jangan ni. Tu dia. Haji Duri. Dia. Oi, duri ke apa? Duri lah. Ubat. Bangku macam ni wang. Ni jangkut tadi siapa? Ai? Auto lucut. Kecoh. Auto lucut. Tak apalah, bukan ikan pilihan. Yang ni sajalah yang elok, yang lain ikan gelama je. Tak main ni. Ini stil bagus tu ni. Kita pun baru first time dapat. Oh, hari ni banyak peminat. Dia tunjuk orang. Wah. Fan club. Tak tunjuk ketam hang ni. Lagi dah. Wah. Buat duka. Ubat kumpau. Suka. Alah. Alah, loceng tak buang. Ya, fan club lah. Fan club ramai.
Orang gegak semacam apa duri boh. Iya ni. Dok. Duri dia kembang. Oh, fan club. Oh. Bukan ni ikan. Ikan domba ku. Bukan. Ni Dik beradik. Angkat. Ni ikan daun lama. Oh, clear. Lesen elok. Kampam. Nampak lo. Tadi ikan lempar kan? Lampau. Pasang awak tu ya. Clear wan fan club ramai. Balik dulu. Mak kasam. Wan dah boleh lesen. Ikan kapal adik-beradik. Kuat bagi lah semangat sikit. Mana ikan bawang? Kawan tu baru boleh ikan. Buat main botok tu siap. Lalu balik. Ni tak ramai tak ni. Tak kira pasal kapu. Dia pun nak balik awal ya. Oh, tengok petang-petang ikan gelak tadi. Hang kalau kumpul je aku tak tahu lah. Ya, geng-geng Aki sudah trip terakhir untuk pulang. Bye. Ini kita tengok video boleh nak. You bet dah boleh nak. Dia yang kata nak balik. Masih yang kacau. Tak kacau lah. Okay. Tapi bang, dia nak balik bang ni. Bang dia kumpul. Jangan balik sana, kereta dah sana. Make grab pula. Balik esok kelas. Nanti besar-besar semua. Kita pun besar. Lepas ni kapu. Jangan merapu ah. Bye. Terima kasih bagi strap seal. Sama ni ayah. Sudah lesen. Itu down new. Tu dia. Woo. Patil laut. Ui, ada telur ni. Tiga kaman. Apa pula geng? Wan strike. Oh ni takut Wan. Takut. Keluar drag oh. Ha. Jangan takut. Lawan. Kat sini tengok. Dah baru lagi. Agak. Bagi tinggi sikit. Baru. Putri habis. Dah baru lagi. Salah main dah tu diam ngiring kat tepi tu bang. Nyeri lah. Ikan lepiak lah. Nah, lesen pertama. Ya, tu dia. Tengok. SM pertama, belakang hitam dekat tadi. Aduh. Siapa pula? Lama dia kasak sikit sat. Lama. Siakak Jerman. Yeah, dah dua hitam. Oh, wah. Oh, dia pun. Dia pun sini yang. Oi, apa tu? Bawa rosin tak? Ya. Ya. Allah. Ayo mau dah. Wah. Haji. Sama geng. Duri double. Corak ni. Corak duri pula dah. Aduh. Ni Wan boleh dah baru. Wan boleh dah baru lagi geng. Penuh. Wan tau ni, kau tukar pula. Lek mau ni Wan ni. Wan dia jadi petang-petang ni dia gasak lah. Hui, tukar pula boleh ke dia? Hai, berat ni. Tukar lah. Jual 2 ekor. Patutlah berat. 2 ke 3. Ha?
Dua. First try. Bapak. Tak apalah, abang bagi korang satu tarik itu syok. Oh. Tarik kena kak. Lama. Goceng tak ada barang Aduh lah. Ingat ke dah baru. Adi ni hang nak sangat asih ni. Ni Jo mau Jo. Sedap sedap Ingat ke dah baru. Tak ada. Ada. Makan kasar. Lama. Ya. Siakat Jerman. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis dah sesi mancing di JT Lama ataupun JT Patah Pulau Jerejak. Dan hasil hari ni strike bertubi-tubi. Tak kisah siapa strike pun, tapi bertubi-tubi geng. Okay. Aku nak tunjuk hasil lah. Hasil kami berkomplot hari ni. Alhamdulillah, syukur. Dapat daun baru. Ni dia hasil dia geng. Hapsang ni kurut. Cik Allah. Laki bini bodong. Ambil semua dia sapu. Kat ni semua. One strike. Dia last minute petang-petang boleh makan. Ada ikan pelet kat ni makan. Ikan kapas dia beradik tu. Aduh, ini tinju nak makan. Dah bagi dia. Daun baru. Aduh, lama-lama dan corot-corot. Dan satu lagi, hasil tu lagi jaw dia boleh ketam. Rare juga ketam tu kan. Apa-apa pun jangan lupa like, komen dan subscribe YouTuber yang ada. Yang mana dah subscribe, terima kasih banyak. Semoga murah rezeki. Yang mana baru singgah, subscribe, like dan komen. Okay, yang mana terima kasih kerana mengongsikan pengalaman mancing yang dengan aku. Ada ceng tu. Assalamualaikum. Fishing Zader